Disebutkan di sini apa yang berlaku itu adalah latihan komando APMM dalam sebuah masjid tanpa pengetahuan pihak pengusaha masjid. Apa ini? Adakah ini SOP Kementerian Dalam Negeri? Kalau saya kebetulan berada di situ, kalau saya memiliki atau membawa senjata api yang saya lesen, I will open fire. Saya akan tembak kalau itu ancaman yang berlaku dalam sebuah masjid. Kalau ditanya kepada saya, itu sangat jelas lah. Kalau ditanya kepada saya, cuma tingkah laku seorang ahli parlimen dalam Dewan, ianya dikawal oleh standing order. Jadi menjadi kewajipan lah mana-mana pihak dalam parlimen kalau nak mengangkat perkara itu ke depan. Jadi cuma saya menjadi tanggungjawab supaya masyarakat terbanyak mendapat gambaran yang lebih tepat versi sebenar yang berlaku pada kejadian itu. Jadi platform parlimen of course mesti digunakan secara penuh tanggungjawab dan kita pun mesti bersedia untuk dipertanggungjawabkan, ya. Terutama kalau ianya diheret sehingga menyamakan dengan insiden Memali. Insiden Memali itu insiden yang kita dah lupa dah. Seperti mana kita tak mau lagi ajak rakyat bercakap tentang peristiwa 13 Mei. Peristiwa Memali melibatkan kematian nyawa. Kita kena jaga perasaan ahli keluarga yang macam sekarang. Tiba-tiba soal ahli parlimen dengan mudah-mudah kaitkan seolah-olah satu kejadian 6 anggota APMM singgah semayang asar, ya, kemudian disamakan dengan keadaan ketegangan di sebuah kampung yang ada sebelum daripada itu pun sudah ada beberapa insiden sehingga membawa kepada peristiwa itu. Kita pun tak mau cakap dah. Kita nak tengok ke depan, negara perlu hidup dalam keadaan aman damai. Tapi platform parlimen digunakan untuk membangkitkan sentimen sedemikian rupa hanya untuk meraih keuntungan politik. Saya rasa lebih baik hentikan.